والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المحشي شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قوله على المعتمد فيها. Baik. Kau atas lagi. Wala tantaqidu at-taubatu bi'audihi. Qala Syekh Muhammad Al-Fadali rahimahullahu ta'ala wala tantaqidu at-taubatu bi'audihi ila zambi bal yajibu lihadza zambi taubatun jadidatun. Wala tantaqidu taubatu dan tidak batal oleh taubat. Tidak batal taubat bi'audihi ila zambi dengan kembalinya seseorang ila zambi kepada dosa. Bila seseorang kembali kepada dosa, tidak batal taubatnya. Bahkan yajibu lihadza zambi, wajib bagi dosa yang baharu ini. Lihadza zambi artinya dosa yang baharu lah. Wajib bagi dosa yang baharu ini taubatun jadidatun, oleh taubat yang baru. Dosa baru wajib taubat baru. Adapun taubat daripada dosa yang telah lalu tidak batal. Misalnya dia mengopak pukul 8. Lepas tu dia taubat. Kemudian pukul 9 dia mengopak pula. Makna kembali kepada dosa. Maka dengan sebab kembali kepada dosa itu tidak batal taubat yang pertama. Tidak batal taubat yang pertama. Taubat daripada dosa ngopak yang pertama tu tak batal. Bahkan bagi dosa yang baru, ngopak yang kedua tu taubat yang baru pula. Itu makna wala tantaqidu taubatu bi'audihi ila zambi bal yajibu lihadza zambi taubatun jadidah. Tengok dalam sikit. Qauluhu wala tantaqidu taubatu bi'audihi ay walau fil majlis. Walau kana auduhu tu. Dan jikalau kembalinya seseorang itu fil majlis, dalam majlis taubat lah maksud sini. Fil majlis ay majlis taubah. Tak ada bangun lagi buat pula dosa baru. Maka dengan sebab kembali kepada dosa baru itu tidak batal taubatnya yang dahulu. Walaupun dia mengerjakan, dia kembali kepada dosa baru tu dalam majlis taubat. Tak ada keluar majlis buat pula dosa. Sekalipun begitu, tidak batal taubatnya yang dahulu. Walau fil majlis kama huwa zahiru kalamihim, sebagaimana zahir perkataan mereka itu ulama.
Selesai situ. Kemudian nak menyatakan khilaf antara kita dengan Mu'tazilah. Lalu kata dianya wa za'amatil Mu'tazilatu, dan telah menyangka oleh puak Mu'tazilah. Za'amat artinya berkata dengan ketiadaan dalil. Itu makna za'amat. Telah menyangka oleh Mu'tazilah annaha, bahawasanya taubat tu tang taqidu bizalika, batal iyo dengan sebab kembali. Bizalika ai bil audi. Tu titik perselisihan kita dengan Ahlus Sunnah. Antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata batal. Bila mengupat kali kedua, maka batal lah taubat yang dahulu. Tak sah. Kena taubat semula. Faham di sini kak. Di sisi Mu'tazilah kena taubat semula. Tu. Kerana alasan dia dia kata kalau buat semula artinya tak menyesal lagi. Sedangkan syarat taubat kena menyesal. Bila menyesal kak tak buat lah. Tu alasan dia. Jadi alasan dia tidak ada tahakkuk menyesal ketika tu. Tak berlaku menyesal. Sebab syarat nak berlaku menyesal tu ia kena berpanjangan. Berpanjangan. Bila berpanjangan menyesal tak akan buat lah. Tu alasan Mu'tazilah. Kau tengoklah lepas ni. Wa za'amatil Mu'tazilatu annaha tantaqidu bizalika bil audi mu'allilina. Ni alasan dia. Mu'allilina hal keadaan. Hal keadaan Mu'tazilah tu buat ilak. Buat kerana. Mengkeranakan. Tu mu'allilina. Maknanya buat alasan lah. Buat alasan kata batal tu mana alasan dia? Mu'allilina bi annahu al-hal wa sya'na la yatahaqqaqun nadmu illa bistidamatihi. Tidak tahakkuk menyesal, tidak berlaku menyesal malaikat dengan mengekalinya. Mengekali menyesal. Kalau buat pula mana tak menyesal lagi. Tak tahakkuk menyesal lagi. Tu di sisi Mu'tazilah. Adapun di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, istidamah itu tak syarat. Istidamah tak syarat. Asal kau ada menyesal je, cukup dah. Asal kau ada menyesal, masa taubat tu ada menyesal. Tu rukun besar kali tu. An-nadmu. At-taubatu an-nadmu. Sebagaimana warid dalam hadis. Taubat tu ialah menyesal. Artinya rukun hak besar sekalinya menyesal. Jadi bila ada menyesal, sah taubat. Walaupun lepas taubat dia kembali semula. Dia kerjakan balik dosa yang baru, sekalipun begitu bila cukup syarat sah. Sah. Tidak batal. Tapi di sisi Mu'tazilah mensyaratkan mengekali menyesal itu fi jami'il azminati, pada sekalian masa. Susah. Masyaqqah lah. Kalau turut taklid Mu'tazilah ni, anda katalah pendapat dia ni betul, membawa kepada masyaqqah. Membawa kepada masyaqqah. Walaysa zalika al-istidamah. Walaysa zalika al-istidamah bisyartin indana. Dan bukanlah istidamah itu, bukanlah mengekali menyesal itu bisyartin indana, syarat di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ma'syara ahli sunnah wal jamaah. Balis syartu, bahkan syarat indananya an-nadmu. Syarat di sisi kita ada menyesal cukup. Walaupun lepas tu dia buat balik sekalipun. Asal kau ada menyesal ya. Wa in ada, tu raya. Wa in ada, dan jika kembali iyo. Yakni buat semula. Buat balik dosa yang dia taubat itu. Tetapi walaupun taubat tu sah, tetapi ada tapi. Moga buat pula taubat buat pula. Taubat buat pula. Kalau gitu ada something wrong situ.
Ada samtirang tu. Macam mana ni? Menyesal dah. Tiba-tiba buat pula. Jadi ada kecacatan lah. Ada tapi. Lakiniz zambu. Tetapi dosa ba'da taubati tu. Dosa yang dikerjakan selepas taubat tu. Aqbahu minhu. Terlebih keji lah. Munggu taubat dah, tiba-tiba buat pula. Maka dosa tu terlebih keji. Aqbahu minhu minaz zambi qabla taubah. Minhu minaz zambi qabla taubah. Terlebih keji daripada dosa sebelum taubat lagi. Lebih keji lah. Moga taubat dah, tiba-tiba buat lagi. Tu nafsu kita dah lah. Hak tu pun nafsu juga hak mula-mula tu. Kalau buat pula, tanda kata nafsu kita tu jahat sungguh. Lepas menyesal tu buat lagi. Jahat sungguh nafsu kita. Faqad qila. Ni. Maka sesungguhnya telah dikatakan zallatum ba'da taubati. Satu gelincir. Ada zallah. Satu gelincir. Satu gelincir arti satu kesalahan. Satu dosa. Tapi di sini dia kata satu gelincir. Bila kita buat dosa, artinya kita gelincir. Kita gelincir. Jatuh kita dalam lembah dosa. Zallatun satu gelincir ba'da taubati selepas taubat. Kita gelincir selepas taubat. Kita gelincir selepas taubat itu aqbahu min sab'ina zallatan qablaha. Terlebih keji daripada 70 kali gelincir. Terlebih keji daripada 70 kali gelincir qabla taubah. Sebelum taubat 70 kali gelincir. Lepas gelincir tu lepas 70 kali gelincir tu nyagi buat dosa pula. Lepas taubat tu buat dosa pula. Maka satu gelincir lepas taubat tu lebih keji daripada 70 gelincir yang berlaku sebelum taubat. Tu kata kilah. Siapa dia? Wallahu a'lam lah sini. Baik. Jadi dah. Qauluhu jadi dah. Wajib taubat yang baru. Ai ghairat taubatis sabiqah. Lain daripada taubat yang dulu. Habis. Kemudian tu luar. Wa yajibu 'ala syakhsi. Dan wajib di atas seseorang an yajtanibal kibra wal hasada wal ghibata. Ni nak bicara sikit berkenaan dengan sifat-sifat yang dicela. Sifat-sifat hati dan sifat batin yang dicela. Di antaranya takabur, deki, ghibah, mengupak. Dan wajib di atas seseorang bahawa menjauhi akan kibra. Kibra, sombong. Tapi orang Melayu dia tak kata sombong. Dia pakai ambil hak Arab tu. Kibra takabur. Wajib menjauhi sifat takabur. Jadi kita orang Melayu dok guna hak Arab. Lama kelamaan kita mengaku bahasa kita. Padahal bukan bahasa kita tu takabur tu bahasa Arab. Takabbara ya takabbaru takabburan. Jadi bahasa Melayu sejatinya sombonglah. Sombong. Wajib kita menjauhi sifat sombong. Wal hasada. Dan hasad dengki. Setengah logat Melayu dia kapuh dua selalu. Hasad dengki. Hasad bahasa Arab. Dengki bahasa Melayu. Hasad dengki. Wal ghibata dan mengupak. Ghibah mengupak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Kerana sabda Nabi. Kerana sabdaan. Kerana perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Inna li abwabis samai hujjaban. Sesungguhnya sabitlah bagi pintu-pintu langit itu hujjaban, beberapa penjaga.
Tiap-tiap pintu langit tu ada penjaga dia. Jadi amalan kita nak siapa naik langit ke-7 tu gak, kena lalu kok penjaga-penjaga pintu langit. Tu hak tu payah nak lepas tu. Nak siapa langit ke-7 tu kena dah belak 7 kali. Kena sekat 7 kali. Moga langit ada 7 lapis. Di situ ada beberapa penjaga. Apa tugas penjaga? Tugas penjaga ni yarudduna a'mala ahlil kibri, menolak mereka itu akan segala amalan ahli takabur, amalan orang sombong. Mudah-mudah mereka menolak amalan orang sombong. Tu dia dah. Buat ibadat rajin. Buat ibadat rajin, puasa rajin, zikir rajin. Tapi ada sombong. Ada lekeh, ada melekehkan orang. Sombong ni artinya berasa dirinya lebih, lepas tu dia pelekeh orang lain. Tu sombong. Kalau tidak pelekeh orang lain, dia tak kena sombong. Dia panggil ujub, dia panggil perasaan. Jadi sombong ni paling kurang kena ada 2 makhluk. Tu dia dah. Kena ada 2 makhluk. Kalaulah andai kata dia seorang je hak tu buat di alam ni, tak ada orang lain, tiba-tiba dia berasa lebih. Hak tu ujub je panggil. Lagu tu ujub. Pasal dia nak pelekeh orang lain tak ada dah. Moga makhluk dia makhluk Tuhan dia seorang je. Jadi tak ada lah sifat nak pelekeh orang. Maka ketika tu berlaku ujub. Bila Tuhan buat seorang lagi makhluk, tiba-tiba dia tu melekehkan makhluk tu, barulah ada sifat takabur, sombong dia panggil. Sombong. Jadi ada sifat ni, buat ibadat banyak setara mana pun ditolak oleh malaikat penjaga langit. Tak sapak Tuhan. Artinya Tuhan tak terima. Yarudduna a'mala ahlil kibri. Orang sombong wal hasadi, deki pun supaya juga. Wa amal rajin. Tapi hati tak deki kat orang. Deki ni artinya mencita-cita supaya nikmat yang ada di orang lain tu hilang. Tu makna deki. Dia suka hati. Orang lain hilang nikmat tu suka hati. Tu. Misalnya orang tu isteri dia comel, gangok lah. Dia dah gila lama dah. Ikut bini orang. Lalu cita-cita dia minta lah dua-dua tu cerah. Tu dia minta cerah lah. Tu. Hati dia minta lagu tu, dak cita-cita semua biarlah dua tu cerah. Maka orang tu sudah ada perasaan ataupun sifat deki dalam hati dia. Tu. Jadi kalau dia buat amal, amalan dia ditolak. Tu yang kedua. Wal ghibah, dan orang yang mengupak. Orang mengupak. Ahli ghibah. Ahli kibri wal hasadi wal ghibati. Tu 3. 3 penyakit besar yang jadi sebab amalan kita tu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nak tafsir yaruddun. Yamna'unaha minas su'udi. Tu maksud yaruddun. Menghalang mereka itu, penjaga langit, akan amalan minas su'udi, daripada naik. Daripada naik, fala tuqbalu, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Habis noktah. Lepas tu dia akan ta'rif lah pula. Dia akan ta'rif apa makna hasad, apa makna kibru, apa makna ghibah. Sikit lagi kita kau tengok dah. Tengok dalam sikit. Qauluhu an yajtaniba al-kibra. Wajib kita menjauhi takabur. Wajib kita menjauhi sifat sombong. Jangan sombong mudah-mudah. Illa, kecuali, maknanya ada kecuali. Boleh kita sombong. Boleh. Ada tempat. Illa iza kana. Iza kana ay kanal kibru.
ala ahli zulmi wat tajabburi wal fisqi. Malaikat kita sombong di atas orang yang zalim. Orang yang zalim, dan orang yang mengerasi, orang yang takabur juga. Mana sombong dibalas dengan sombong. Tak apa. Tak harap. Bila dia sombong, kita pun sombong juga. Balah. Wal fisqi, ada orang fasik. Min haitsu khurujihim angqanuni syar'i, daripada sekira-kira keluar mereka itu. Ahli zalim, ahli tajabbur, ahli fisik tadi, keluar mereka itu daripada qanun syar'i. Daripada undang-undang syariat lah. Qanun syar'i, ya asal qanun kalau kita nak terjemah dengan apa dia, dengan bahasa moden, akta. Akta. Tapi kita terjemah sini undang-undang. Qanun asy-syar'i, undang-undang syarak. Habis. Walau lam yakun min afatil kibri, dan jikalau tidak adalah setengah daripada kebinasaan takabbur, illa kecuali annahu yufawwitu, bahawasanya takabbur itu boleh meluput. Ni nak rayak keburukan orang sifat dengan sombong. Orang sombong ni, sombong hak dalam hati dia tu jadi sebab meluputkan ma'rifata ayatihi. Ni kita takut ni. Bila ada sombong, boleh meluputkan orang tu kena akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kena akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kena tanda-tanda kekuasaan Allah taala tu dia tutup dengan sebab ada sifat sombong tadi. Tu besar. Yang mana ma'rifatu ayatihi ni allati hiya aslul amri kullihi. Yang mana kena akan tanda-tanda kekuasaan Allah ini ialah merupakan asal humbi bagi semua pekerjaan. Semua urusan asalnya mari situ. Urusan kebajikan tu mari situ belaka. Mari dikenal akan ayat-ayat, akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada sifat sombong, boleh meluputkan benda ni. Yang jadi tak kena. Mana dalil? Kama qala ta'ala sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Takabbur tu bighairil haqqi. Kalau takabbur bil haqqi tak apa. Bighairil haqqi, Tuhan akan memalingkan daripada ayat-ayatnya akan mereka yang takabbur, mereka yang sombong di atas muka bumi ini bighairil haqqi, dengan ketiadaan yang sebenar. Tuhan akan palingkan ayat-ayat dia. Tak kena ayat-ayat dia. Ni kita takut. Wa annahu, atas pada kata annahu yufawitu, wa annahu yurisul maqta, dan bahawasanya takabbur itu mewarisi akan kemurkaan, minhu, kemurkaan daripadanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Kama qala ta'ala innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Taala tidak kasih ia akan orang-orang yang takabbur. Jawab walau lam yakun lakana kafiyan. Lakana tu jawab bagi lau lam yakun, jauh tu. Dua baris atas tu. Walau lam yakun min afatil kibri illa annahu yufawitu sampai akhir, lakana kafiyan. Cukup dah. Cukup dah. Kata takabbur tu membinasakan. Cukup dah. Cukup dengan kata meluputkan makrifat ayatihi, patu mewarisi akan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan tu dah. Tu dia lakana kafiyan. Fahuwa, maka iaitu takabbur ni min a'zamiz dzunub. Setengah daripada sebesar-besar dosa al-qalbiyah. Sebesar-besar dosa hati. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata oleh setengah mereka itu kullu dzambin
min zunubil qalbi rubbama yakunu ma'ahul fathul akbar. Allahu akbar. Tiap-tiap dosa daripada dosa-dosa hati. Mana misalnya riak, misalnya hasad, deki, ataupun lobo kepada makan, lobo kepada berkata-kata, marah, misalnya. Tu semua tu dia panggil maksiat hati belaka tu. Tiap-tiap dosa daripada dosa-dosa hati rubbama yakunu ma'ahu, terkadang ada sertanya, serta dosa tu. Ada serta dosa tu pembukaan yang besar. Pembukaan yang terlebih besar. Ada futuh lah mudah-mudah. Walaupun ada dosa hati, walaupun ada maksiat hati, walaupun hati kotor, tapi boleh berlaku pembukaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat futuh yang akbar daripada Allah Taala. Tak menghalang. Tak menghalang. Malaikatnya ni illal kibra, malaikat takabur. Takabur pakai halal terus. Kalau ada sifat sombong pakai halal terus. Kalau ada deki tak apa lagi. Ada deki tak apa lagi, ada riak. Ada lagi peluang untuk dapat futuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ada takabur kat sudah. Tuhan tutup hati, tak dapat futuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'azanallahu minhu. Minta berlindunglah kepada Allah daripada al-kibri. Fa'alaika, kalau gitu wajiblah ke atas engkau, lazimlah ke atas engkau bitathhiri qalbika minhu, dengan mensucikan hati engkau daripada takabur. Lazim. Bukan sunat dak, mesti. Awal zam tawaddu'a, dan lazim olehmu akan tawaddu', mengendah diri. Lepas tu bawalah beberapa dia panggil akhlak Rasulullah. Faqad kana min tawaddu'ihi sallallahu alaihi wasallam ayyahmila bida'atahu minas suq ila ahlihi. Setengah daripada tawaddu' Rasulullah, mengendah dirinya Rasulullah bawa sendiri barang-barang keperluan dia hak beli di pasar tu buat balik ke rumah. Tengok padahal dia tu Rasulullah, utusan Allah. Kita hak jadi tok email tu pun rasa malu dah. Jadi tok email boleh ngajar kok masjid. Rasa malu dah. Nak bawa beras, nak beli ikan, sayur, pasar, buat klik di rumah. Rasa malu dah. Padahal Rasulullah pernah melakukan perkara itu. Tu tawaduk dia. Wa yusafihul ghina. Ghina ni masdar ke? Al-ghani. Wa yusafihul ghaniyya wal faqira. Dan bersalaman ia, musafahah, bersalaman ia Rasulullah akan orang kaya dan orang fakir. Tak ada beza. Orang fakir, orang kaya, Rasulullah salam belaka. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dalam bazangi ada hujung-hujung sekali ni. Wa laqiyahu man wa yabda'u man laqiyahu bisalam ila ghairi zalika. Rasulullah mula beri salam dulu. Orang hak temu dia tu Rasulullah beri salam dulu. Ila ghairi zalika. Banyak lagi lah gambaran-gambaran yang menunjuk tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.